Guys, rapat sikit. Aku nak tanya, kalau korang beli device baru, tak kisahlah phone ataupun tablet, and lepas tu dekat spek dia tulis OLED, AMOLED, tandem OLED, sebenarnya apa beza ketiga-tiga tu? Ataupun marketing je semata-mata? Sebab jujur aku cakap, kalau korang pergi tanya dekat kedai sekalipun, Bang, OLED dengan AMOLED apa beza? sama je, dua-dua cantik. Apa bos? Tak ada beza pun. Jangan tanya saya bos, saya tak tahu. Saya tahu jual je. Pisang kalau seller jawab macam tu, betul tak? Tapi tak semua seller lah. Sebab aku tahu ada je seller kat luar sana yang betul-betul bijak, expert dan knowledgeable dalam bab ni. So, aku nak jelaskan dan terangkan kepada korang pasal perbezaan ketiga-tiga skrin tu dalam bahasa yang mudah untuk korang fahami. So, lepas ni tak adalah korang keliru. Betul tak? Kita mulakan yang paling basic dulu. OLED. OLED ni adalah singkatan untuk Organic Light Emitting Diode. Dalam bahasa mudah dia, setiap pixel dalam panel screen phone korang ataupun device tu, dia boleh menyala dan terpadam dengan kendiri atau independently. Dia tak ada backlight macam LCD. Dia boleh on, off, on, off. Macam tu. Sebab itulah kalau korang tengok screen OLED ni, warna hitam dia tu betul-betul hitam. Kontras dia tinggi. Sebab macam aku cakap tadi, dia punya pixel tu tak menyala. Dan bila dia tidak menyala, dia tak guna tenaga langsung lah. Sebab itulah kalau korang tengok yang OLED ni, dia betul-betul jimat bateri. Nak pula bila korang onkan dark mode. Tapi korang kena tahu, OLED yang standard ni dia ada limit tau. Bila korang paksa dia jadi terlalu cerah ataupun buat full brightness, arus elektrik akan naik, haba akan meningkat, dan dalam jangka masa yang panjang dia boleh experience degradation such as burn in. Korang kena ingat tu. Secara analogi, OLED yang standard ni dia macam seorang individu angkat semua barang sorang-sorang. Dia boleh buat tapi cepat penat. Sekarang kita naik satu lagi level, iaitu AMOLED. AMOLED ni secara asas dia masih lagi guna teknologi yang sama macam OLED. Cuma instead of guna transistor yang biasa, dia guna transistor active matrix untuk kawal setiap pixel dekat dalam skrin tu dengan lebih tepat. Sebab itulah korang nampak AMOLED. AM tu singkatan untuk active matrix. So, apa kesan dia? Pixel boleh on off dengan lebih cepat, lebih tepat, dan penggunaan tenaga jadi lagi efisien. Sebab itulah korang tengok skrin AMOLED ni dia lebih responsif, boleh support refresh rate yang jauh lagi tinggi, 120Hz, 144Hz ataupun 165 macam phone ROG tu. And dia lagi jimat bateri untuk sebuah smartphone. Lepas tu kalau korang tengok sekarang ni pun boleh dikatakan kebanyakan smartphone guna skrin AMOLED. Untuk AMOLED ni, apa yang paling penting untuk korang ingat, AMOLED itu adalah OLED, tapi OLED tu bukan AMOLED. Dia macam ni lah. Harimau itu adalah dalam keluarga kucing, tapi kucing bukan harimau. Tak faham lagi? Ambil sini, lempang tadi. Senang je, tak ada susah pun. Aku hampir terlupa satu benda. The Holy Grail of AMOLED, iaitu LTPO dan juga LTPS. Mesti korang pernah dengar kan? Yang membezakan kedua-duanya adalah material yang digunakan oleh manufacturer untuk buat transistor dalam setiap skrin tu. Sebagai contoh, S dekat LTPS tu stand for silicon, manakala O dekat LTPO tu adalah untuk oxide. Tapi yang paling advance sekali adalah LTPO. Sebab apa tau? Sebab dia ada dynamic refresh rate, yang mana dia boleh turunkan kadar segar semula tu sampai 1Hz. So, LTPO AMOLED ni sangat power efficient. Nak ketika idle. LTPS tak boleh tahu buat semua ni. Sebab itulah phone flagship je yang guna LTPO AMOLED ni. Sebab dia yang paling advance. Plus, harga dia pun agak mahal. So, make sense lah korang hanya boleh dapat LTPO AMOLED dekat dalam segmen flagship. Dan lepas tu, kadang-kadang brand suka letak tau nama-nama yang gempak. Contohnya macam Super AMOLED, Dynamic AMOLED, Ultra AMOLED, Mega AMOLED Pro Plus 5G, Optimus Prime, Megatron, Cybertron, semua tu. Tenang. Sebenarnya, nama tu untuk reflect tuning panel, screen calibration, brightness optimization yang brand tu sendiri letak dekat dalam device diorang. Secara asasnya, teknologi diorang masih lagi sama, iaitu AMOLED. So, sekarang ni kita masuk dekat bab skrin yang paling ramai orang salah faham, tandem OLED. Kalau korang nak tahu, tandem OLED ni dia guna dua lapisan OLED. So logically speaking, mesti orang fikir macam, Kalau guna dua lapis OLED, bukan makin banyak bakal bateri ke? yes, ada logik di sebalik persoalan tu, tapi realitinya terbalik. Apa yang tandem OLED ni buat adalah dia guna dua lapisan OLED instead of satu sahaja yang disusun secara bertindih ataupun stack design. Bukan untuk tambah pixel, tapi untuk kurangkan kerja dekat setiap lapisan tu. So, instead of hanya satu lapisan OLED yang menghasilkan 100% cahaya, tandem OLED ni membuatkan lapisan pertama untuk menghasilkan 50% cahaya, manakala lapisan kedua menghasilkan lagi baki 50% cahaya. Output still sama, tapi setiap design ni kerja dengan lebih ringan. And korang tahu tak, apa yang tandem OLED boleh achieve dengan design macam ni is very amazing. Such as, dia boleh achieve brightness yang jauh lagi tinggi. Setiap lapisan akan lebih
kurang stres. Lebih kurang stres. And haba dapat dikurangkan. Efisiensi dapat ditingkatkan. Jangka hayat panel skrin pun dapat dipanjangkan. Dan pandang sini, tiada lagi risiko burn in. So macam mana guys? Korang dah faham kan? Analogi yang paling senang lah. Skrin OLED ni dia adalah ibarat seorang angkat beban 20 kg seorang-seorang. Tapi tandem OLED ni adalah dua orang angkat beban 10 kg setiap seorang. Jadi tak adalah penat sangat. Faham? And one more thing, korang tahu tak ada tandem OLED, tak silap aku daripada LG ke mana entah, dia begitu advance di mana dia support more than 2 layer of OLED. Maksudnya dia punya staggering design itu bukan 2 tapi lebih, 3 ke 4 macam tu. Bila aku baca pasal benda tu aku macam hush, absolute cinema. It's very breathtaking. Tapi ada satu persoalan yang aku terfikirlah bila aku buat pasal tandem OLED ni. Kenapa tak ada tandem OLED dekat smartphone? Jawapan dia senang je. Sejujurnya sebab tandem OLED ni dia mahal. Dia besar, dia tebal dan dia terlalu kompleks untuk kita buat. Kita muatkan dekat dalam sebuah device yang form factor dia tu macam smartphone. It's very complicated. Lepas tu smartphone pula macam aku cakap tadi, form factor dia tu kecil, bateri dia pun kecil dan dia tak ada keperluan kot bagi aku untuk pakai tandem OLED. That's why lah tandem OLED ni korang banyak nampak dia digunakan dekat tablet flagship, laptop yang premium ataupun professional display. Dia bukanlah smartphone ni tak cukup power, tapi dari segi design dan cost tu dia tak cukup berbaloi lagi. Aku rasa LTPO AMOLED dah more than suffice. Baiklah guys, kita dah sampai penghujung video. Aku harap sangat video kali ini dapat memberikan korang input, insight, information, knowledge pasal OLED and etc. semua tu lah. Aku ulang sekali lagi lah untuk korang. OLED tu adalah sebuah teknologi paparan yang asas, manakala AMOLED tu pula adalah teknologi yang telah pun dioptimumkan untuk smartphone. Untuk tandem OLED pula, korang kena ingat satu benda, dia adalah dual layer OLED yang lagi cerah, lagi tahan lama. So lepas ni kalau korang beli smartphone, beli tablet, lepas tu dekat spek dia tu korang baca dia tulis screen OLED, AMOLED ataupun tablet tu dia tulis tandem OLED, tak adalah korang blur, pening ataupun confused. Apa tu? Korang kena ingat tau, teknologi skrin ni dia bukan soal mana yang lagi power, mana yang lagi advance. Dia pasal mana yang paling sesuai mengikut cara korang gunakan. Kalau video ni membantu korang, di mana aku rasa video ni memang membantu, jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan juga share, terutamanya dekat kawan-kawan korang yang jenis macam asal cantik je. Okay, alright guys, kita jumpa lagi.